Ehem. Salam satu dunia. Sungai Petani, Kuala Ketil, Kuala Selangor, Sabak Bernam. Kalau nak badan ideal, rajin-rajinlah bersenam. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu. Ramai orang pergi menjaja ikan gelama. Suami bekerja. Isteri pun bekerja. Sabtu dan Ahad kami bersama. Hampa suka senaman indoor ke outdoor? Tak kisahlah. Yang paling penting senaman, babe. Pergi ke kota berjalan-jalan. Berhenti sekejap di atas titi. Bersihkan hati, tingkatkan amalan. Keluarga bahagia, hidup diberkati. Amin. Amin. Pilihlah makanan yang berkhasiat. Rajin-rajin bersenam. Tidur yang cukup. Elakkan makanan yang mengandungi bahan kimia. Dan bergula. Seterusnya, amalkanlah berbekam. Bye-bye.